Hai, nama saya Hari Rama. Saya dulu juru optik dan sekarang saya trainer for Amway Malaysia for Water and Air Treatment System. Ini nak bagi tahu yang kita semua kena guna e-spring. Tahu kenapa? Yang first of all, ramai kat Malaysia ni kita dah so used to guna panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk. Tapi kita tak sedar bila minum panas sejuk ni, kita takung air. Bila takung air akan ada bakteria dengan virus. Saya ada ramai customer, even my friends, yang lepas dia berhenti minum air panas sejuk, sakit perut anak dia orang, sakit perut dia orang hilang sebab you eliminate bakteria dengan virus. Yang kedua, e-spring adalah satu-satunya water treatment dekat Malaysia sekarang ni yang ada guna UVC LED light. Actually bukan dekat Malaysia saja, satu dunia ni, sebab NSF iaitu National Sanitation Foundation, dia orang dah cakap kalau kita nak guna water filter yang berbunuh bakteria virus, kita sekarang kena guna UVC LED. And e-spring yang terbaru ni adalah satu-satunya unit kat satu dunia ni yang menggunakan UVC LED, di mana you tak perlu tukar consistently, 10 year once, 10 tahun sekali baru tukar UV light. Yang kedua, UVC LED light ni lebih efektif membunuh bakteria dengan virus. Dan itu bawa kita ke point nombor 3, di mana satu-satunya penapis air, dia bukan saja tapis air tapi dia rawat air. Ramai guna sistem penapis kat rumah tetapi dia buat penapisan sahaja. Kita punya buat perawatan. Apa perbezaan dia? Bila dia tapis semua kotoran, kadang-kadang tapis keluar mineral, semua dia tapis. Tetapi dia tak rawat sebab dia tak bunuh bakteria virus. E-spring ni dia buat penapisan dan juga pembasmian kuman. Dia jadi merawat air, bakteria virus bunuh, semua kotoran keluar tetapi mineral tinggal. Dan lastly, cakap pasal mineral, ramai kita tak sedar kita minum